Ko Indah ni ditubuhkan untuk staf saja. Tas Indah Raya, Kepres dan Berhad. Sebab Indah Raya ni company yang menjalankan oil and gas, bisnes, lepas tu ada kumpulan yang import daging dan sebagainya. Jadi kita ada staf peringkat awalnya ramai, dan kita merasakan bahawa staf-staf kita ni akan ada yang uzur, yang kena tamat perkhidmatan berdasarkan pada kontrak dan sebagainya. Lepas ini untuk apa dia nak cari kerja, bukan senang jugalah. Jadi dia boleh join koperasi. Kita buat koperasi itu untuk memudahkan dia meneruskan pencarian pendapatan dia lah. Dia boleh ambil barang-barang koperasi, dan koperasi ini menjadi tempat untuk dia menghantar barang yang dia ada ataupun mengambil barang yang dia ada untuk menjalankan perniagaan. Syarikat kita ni, Indah Raya International Ventures, kita ada permit import. Kita melantik Ko Indah sebagai distributor center kita. Kita hanya mengimport dan mengedar Ko Indah. Jadi bermula di situlah Ko Indah ini menjadi pengedar barang sejuk beku. Lepas itu bila kita lihat sejuk beku ini satu perniagaan yang bagus dari segi daging, kita kembangkan lagi produk makanan daripada berasaskan daging. Buat kambing perap, ayam perap, daging perap, dan kita buat gulai sekali daripada hasil daging. Kalau ikutkan produk utama kita, produk harian berasaskan daging sejuk beku dan daging segar lah. Biasanya permintaan tu daripada peringkat tempatan. Barang-barang kita ni, produk yang disahkan halal di bawah JAKIM ni, biasanya kita ada yang customer datang sendiri, walk in secara borong, ataupun ada juga yang kita hantar. Media sosial pun kita ada buat COD lah. Maknanya di peringkat sekitar Kemaman. So selain daripada produk-produk daging harian tu, kita pada produk proses lah, produk makanan sejuk beku macam berbola daging, berbola ayam. Itu antara produk utama lah, dan juga kambing perap lah, produk-produk perapan ni. So di sini pun kita proses sendiri, 100% diproses oleh anggota kita dan juga disediakan halal JAKIM lah. Dan produk pun boleh didapatkan di sini lah. Di samping tu kita pun ada offer lah. Kita ada buka tawaran kepada luar lah, siapa-siapa nak jadi ejen ataupun untuk masarkan produk kita ni di luar Kemaman. So setakat harga tu, macam harga produk daging harian tu, dia masih lagi kompetitif dan berubah-ubah lah. Dia ikut pasaran semasa lah. Bagi produk makanan ni dia tetap lah. Kita beroperasi di Kampung Upaya Beremjut, Kemaman, dan bagi untuk tujuan nak order online ke apa, boleh melalui Facebook kita, dan ada situ kontak number khusus yang akan maklum balik kepada pelanggan kita lah. Daripada daging kita proses biasa, dan kita namakan daging ni seberguna sebab dalam dia ada macam-macam daging. Kita proses, kita potong, jadi orang beli tu senang je. Kita pack, ni pack di sini. Produk ni produk perapan lah. Ada kambing perap, ayam perap dan juga daging perap. Produk ni 100% diproses oleh anggota kita dan mendapat sedia halal JAKIM. Harapan saya Ko Indah menjadi satu koperasi yang berintegriti, sebab kita berurusan dengan halal. Halal ni mempunyai tanggungjawab yang besar lah. Peluang perniagaan daging sejuk beku ni sangat besar lah di market Malaysia ni. Setakat ini trend peningkatan import itu masih berlaku. Jadi harapan saya dalam Ko Indah ni, biarlah daging halal yang betul-betul halal masuk di Malaysia ni. Ko Indah memang kita jaga integriti itu. Itu harapan saya itu, bahawa Ko Indah kekal menjadi satu koperasi yang berintegriti mengimport ataupun mengedar daging halal di Malaysia. Itu.